simpan duit, last-last bocor. Niat nak tunaikan haji tu dah ada, tapi duitnya tak cukup lagi. Jadi macam mana cara untuk tuan-puan selamatkan simpanan haji daripada bocor? First kali, tuan-puan kena pastikan tuan-puan dah berdaftar untuk ke haji. Kedua, tuan-puan boleh bekukan simpanan haji tuan-puan dalam bentuk emas supaya tak mudah untuk tuan-puan guna untuk tujuan lain. Kos haji ni bergantung kepada status kewangan tuan-puan, sama ada B40, M40 ataupun T20. Kalau tuan-puan dalam golongan B40, tuan-puan boleh letakkan target untuk simpan 6 dinar. M40 pula perlukan 40 gram emas, dan T20 tuan-puan boleh target untuk simpan 55 gram emas berdasarkan harga emas RM600 per gram. Dengan akaun emas Gap, tuan-puan boleh mula simpan emas serendah RM100 dan fokus untuk tambah gram emas dalam tabungan tuan-puan. Tiba masa untuk tunaikan haji, tuan-puan boleh jual emas tuan-puan melalui akaun emas Gap ataupun jual je di mana-mana cawangan Public Gold seluruh Malaysia, sebab Public Gold bagi jaminan beli balik emas dengan harga yang tinggi dan belian tanpa syarat. Kaedah belian dan jualan emas bersama Public Gold adalah sangat mudah dan telus. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.